Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah, diberikan keizinan, dilimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita berkumpul pada malam ini menunaikan kefarduan maghrib, kemudian kita berada dalam majlis ilmu di bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang disebutkan sebagai antara bulan-bulan haram dan digalakkan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebajikan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang memberikan rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, menggantikan ustaz yang tak hadir malam ini. Jadi kita bincang sikit malam ni berkenaan dengan beberapa perkara tentang bulan Muharram. Jadi bertepatan kita berada di penghujung bulan Zulhijjah ini, dan kita menghampiri kepada bulan Muharram. Jadi selain daripada perbincangan berkenaan dengan hijrah dan sebagainya, maka tuan-tuan, elok juga kita melihat kepada beberapa perbahasan daripada kalangan ulama dan juga beberapa hadis Nabi serta asar daripada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang menyebutkan berkenaan dengan bulan Muharram. Jadi saya berpandukan kepada kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum kita melihat kepada beberapa perkara berkenaan dengan kelebihan tentang bulan Muharram ini, baik, yang pertama sekali adalah kita melihat kepada bulan Muharram itu sendiri berada di dalam bulan-bulan yang disebutkan dengan arba'atun hurum, yang disebut dalam Al-Quran minha arba'atun hurum. Ayat yang kita baca awal tadi adalah ayat yang disebutkan di dalam surah At-Taubah, dalam ayat yang ke-36. Maka Allah menyatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan Qamariyah, seperti yang ditetapkan pada hari Dia menciptakan langit dan juga bumi. Jadi antaranya adalah 4 bulan haram Allah sebut. Maka yang demikian itu
adalah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu di dalam bulan-bulan tersebut, dalam bulan haram. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kejadian yang dijadikan oleh Allah, iaitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan disebutkan dalam 12 bulan itu, 4 bulan itu digelar dengan bulan haram. Jadi bila sebut 4 bulan haram ini, tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ini, bulan yang Allah sebut direct ini adalah Ramadan sahaja. Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dalam Al-Baqarah Allah sebut bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi itu sahaja. Adapun bulan-bulan yang lain Allah Ta'ala tak sebut secara detail. Cumanya dinyatakan inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra. Allah kata ada 12. Minha arba'atun hurum. 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. Jadi macam mana ulama mengeluarkan ataupun yang dinyatakan bulan-bulan haram tu datang daripada mana? Maka sebab itulah kita kena berbalik juga kepada hadis Nabi SAW. Inilah yang disebutkan hadis itu mendetailkan tentang apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, mendetailkan apa yang mujmalul Quran, iaitu perkara-perkara yang ringkas dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukanlah satu kitab yang diturunkan cerita tentang hukum hakam kemudian nak detailkan satu persatu. Bukan begitu. Macam sembahyang lah. Sembahyang Allah sebut kena sembahyang, aqimus solah. Zakat Allah sebut kena tunaikan zakat. Tapi caranya bagaimana? Berapa nisab zakat itu, haul zakat dan sebagainya tak dinyatakan. Semuanya itu disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Maka begitulah dalam ayat ini Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari, apa Nabi kata? Inna zabana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Ini dalam satu hadis. Nabi kata masa itu beredar dalam keadaan asalnya pada hari Allah menciptakan langit dan juga bumi. Maka setahun ada 12 bulan dan ada 4 bulan haram. Maka ada 3 yang berturut-turut. Salasun mutawaliyat. Jadi bulan haram ini ada 3 yang berturut-turut. Iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut. Serta ada 1 bulan haram yang terpisah, yang disebut dengan Rajab Mudhar, yang berada di antara Jumadal Akhir dan juga Sya'ban. Ini perbincangan ni saya ingat saya pernah sebut dulu bila kita sebut tentang bulan Rajab. Jadi 3 bulan ini hikmahnya kenapa? Antara nyatakan 3 bulan yang berturut-turut itu adalah hikmah kepada persediaan untuk orang nak menunaikan haji. Bulan Zulqa'dah adalah bulan orang bersiap untuk bergerak menuju ke Mekah untuk mengerjakan haji. Kemudian bulan Zulhijjah adalah bulan haji. Kemudian bulan Muharram adalah bulan orang balik daripada mengerjakan rukun Islam yang kelima itu. Jadi itu hikmah dinyatakan oleh para ulama
Kenapa 3 bulan ini berada pada bulan yang berturut-turut? Sebabnya bila berada pada 3 bulan yang berturut-turut, bulan haram ini adalah bulan yang diharamkan untuk berlakunya pertumpahan darah. Utamanya orang Arab pada waktu itu, walaupun mereka bukan Islam, tetapi sangat menjaga batasan ketika mana berada dalam bulan haram. Maka mereka tak bergaduh, mereka tak berbunuh, tak merompak, tak mencuri. Pakat jadi baik belaka. Kan, habis bulan haram, dia buat balik perbuatan-perbuatan yang tak senonoh yang telah mereka lakukan. Jadi 3 bulan ini selamat. Sebab tu dalam satu kisah yang berlaku, dalam satu peristiwa ketika mana Nabi berada di Madinah, datang satu rombongan yang jauh daripada Madinah. Ada pendapat kata rombongan ini daripada Bahrain. Jauh lah. Kan, tuan-tuan tengok dalam peta. Madinah dengan negara Bahrain ni jauh ke tidak? Jauh. Kan, Bahrain ni ke bawah sana tu. Geng-geng Qatar, UAE semua tu lah. Bawah tu. Dia naik ke Madinah sana tu. Kan, Madinah berada di hujung Saudi. Nak menghadap ke Khaybar dan juga Tabuk. Jadi mereka ni datang kepada Nabi. Mereka kata, wahai Rasulullah, kami hanya boleh sampai dekat sini hanya pada bulan-bulan haram sahaja. Ini menunjukkan ketika perjalanan mereka daripada tempat yang jauh nak sampai ke Madinah itu hanya boleh akses itu pada bulan haram, sebab tidak ada gangguan di padang pasir. Sebab itu kalau mereka safar, mereka bermusafir pada bulan-bulan yang lain, berkemungkinan adanya rompakan, ada pembunuhan dan sebagainya dalam perjalanan mereka. Itu bukti nak nyatakan bahawa masyarakat pada waktu itu sangat menghormati bulan haram. Iaitulah 3 bulan yang berturut-turut ini dan juga bulan Rejab. Bahkan bulan Rejab dalam hadis ini dinisbahkan pula kepada satu kaum yang bernama Mudar. Jadi kaum Mudar ini adalah golongan yang mereka ni sangat menjaga perilaku mereka ketika mana berada dalam bulan haram. Sebab tu Nabi kata warajaba Mudar, iaitu bulan Rejab yang dinisbahkan kepada kelompok yang bernama Mudar. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila disebutkan tentang kelebihan dalam bulan-bulan haram ini, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika mana menafsirkan ayat ini, dalam ayat yang ke-36 surah At-Taubah ini, maka dia menyatakan bahawa, dia kata kama naha ta'ala 'anil zulmi fil ashhuril hurum wa in kana fi jami'is sanati manhiyan anhu illa annahu fil ashhuril hurum akalu. Dia kata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zalim, maksiat dalam bulan-bulan haram, sekalipun ia dilarang sepanjang tahun, cumanya ia lebih berat apabila dilakukan dalam bulan-bulan haram. Ini perbincangan ulama menyatakan tentang adakah perbuatan yang bersifat maksiat dilakukan pada bulan haram digandakan dosanya, seperti mana digandakan amalan-amalan yang baik yang dilakukan dalam bulan-bulan haram. Sebab tu amalan dalam bulan haram ini apabila dilakukan, maka kebajikan itu dilipat gandakan pahalanya. Maka begitulah dinyatakan oleh Imam Ibn Kathir, kalau buat dosa pula dalam bulan haram, adakah sama dosanya ataupun berganda lagi? Maka beliau menyatakan dosa itu pun akan menjadi berlipat kali ganda. Sebab itulah dalam bulan haram ini patut sangat untuk kita menjaga tata susila dan kita ini melakukan amal-amal kebajikan yang banyak. Sebab terkandung dalam bulan haram itu banyak kelebihan-kelebihan. Sebab itulah
Bulan Zulhijjah itu sendiri berada dalam bulan haram. Dan dalam bulan Zulhijjah itu sendiri juga ada 10 hari yang awal dalam bulan Zulhijjah yang mempunyai kelebihan yang sangat besar. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau menyatakan bahawa kenapakah hebatnya 10 hari pada awal Zulhijjah itu? Kerana di sana terkumpul berbagai-bagai amalan yang terkumpul dalam 10 hari tersebut. Adanya amalan puasa, iaitu pada hari Arafah. Adanya amalan nahar, iaitu penyembelihan, korban, juga berlaku dalam 10 hari yang tersebut. Maka terhimpun berbagai-bagai bentuk ibadat dalam 10 hari yang tersebut. Sebab itulah besarnya keadaan yang nyatakan dalam 10 hari pada awal Zulhijjah itu. Maka tuan-tuan sekalian, bila kita nyatakan tentang 4 bulan yang haram ini, maka begitu jugalah dinyatakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Beliau menyatakan bahawa dijadikan juga dosa-dosa itu bertambah berat apabila dilakukan pada bulan haram berbanding pada bulan-bulan yang lain. Jadi kalaulah dosa pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh tambahkan bila buat dalam bulan haram tersebut, apatah lagi kalaulah dilakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, kebajikan. Sebab itulah kita nak tengok pada malam ini berkenaan dengan kelebihan yang dinyatakan ketika mana dalam bulan Muharram. Ni apa kita nak buat. Jadi kita orang kebiasaan adat kita ni bulan Muharram, kita teringat berbuah Ashura, kan, boleh makan, tak ada masalah, kan, jamu orang makan, pahala besar, kan, pahala besar. Nabi kata at'imut ta'am, kan, bagi orang makan. Jadi bagi orang makan ni orang suka, bagi orang makan. Baik, tak apa, kita tengok. Yang pertamanya berkenaan dengan bulan Muharram ini, ada satu hadis Nabi SAW. Antaranya Nabi sebutkan dalam riwayat yang dinyatakan oleh Imam Muslim, Nabi sebut afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram, wa afdalus salati ba'da al-fariidati qiyamul lail. Ada dua perkara dalam hadis Nabi kata. Yang pertama, Nabi sebut sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik puasa selepas pada bulan Ramadan adalah syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram, adalah puasa pada bulan Allah, iaitulah bulan Muharram. Itu yang pertama. Dan sebaik-baik sembahyang, Nabi kata, selepas daripada sembahyang fardu adalah sembahyang qiyamul lail. Ini dua perkara penting. Daripada hadis inilah Ibn Rajab Al-Hanbali membincangkan secara dalam berkenaan dengan puasa sunat pada bulan Muharram. Jadi ini yang terbaik. Betul, Nabi kata sebaik-baik puasa ini selepas daripada bulan Ramadan itu adalah berpuasa pada bulan Muharram. Baik. Antaranya lagi disebutkan ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia tanya pada Nabi. Ini cerita tentang kelebihan puasa sunat. Dia sebut dengan puasa tatawwu'. Puasa tatawwu' ni puasa yang kita buat selain daripada puasa yang wajib, sunat lah. Maka ada seorang lelaki datang pada Nabi. Dia tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi syahrin asumuhu ba'da syahri Ramadan. Dia kata, beritahu aku dengan satu bulan yang aku nak berpuasa pada bulan tersebut selepas daripada berpuasa pada bulan Ramadan. Maksudnya bulan mana yang baik untuk kita nak puasa selepas daripada bulan Ramadan. Maka Nabi bersebut apa? In kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram fa innahu syahrullah wa fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin wa yatubu ala akharin.
Nabi kata kalau kamu nak puasa nak berpuasa dalam bulan selepas daripada Ramadan, maka puasalah pada bulan Muharram. Sebabnya Nabi kata fa innahu syahrullah. Jadi bulan Muharram ini Nabi SAW menggelarkan dengan namanya Syahrullah, bulan Allah. Jadi kalau sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu adalah perkara yang azim, perkara yang hebat. Macam disebutkan dengan Rasulullah, kan, pesuruh Allah, Abdullah, kan, hamba Allah. Apa lagi? Baitullah, kan, rumah Allah. Jadi benda itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah sesuatu yang hebat. Maka Nabi menyatakan bulan Muharram ini digelar sebagai Syahrullah, sebagai bulan Allah. Dan dikatakan pada bulan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taubat, menerima taubat daripada hamba-hambanya yang melakukan taubat. Nanti kita akan tengok beberapa pandangan daripada kalangan ulama yang menyatakan tentang adanya taubat ini berlaku pada bulan Muharram ini. Baik, itu antara dinyatakan hadis berkenaan dengan kelebihan dalam bulan Muharram, iaitu kelebihan berpuasa pada bulan Muharram ini. Sebab itulah dinyatakan antaranya dalam riwayat Al-Bukhari, ini juga disebutkan berkenaan dengan bulan Muharram ini, antara kelebihannya, iaitu dinyatakan kelebihannya juga adalah hari yang mana pada waktu itu adalah Nabi Musa AS diselamatkan manakala Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan. Ini juga berlaku pada bulan Muharram, iaitu pada yang 10 hari, pada hari yang ke-10, hari Ashura. Tapi ini kita akan masuk sekejap lagi. Kita pergi dulu kepada berkenaan dengan bulan Muharram itu sendiri. Baik, kemudian disebutkan juga berkenaan dengan puasa ni, tuan-tuan. Berpuasa ni nyatakan tentang puasa ini berkenaan dengan puasa sunat ini ada dua jenis. Nyatakan. Yang pertamanya berpuasa sunat secara mutlak. Nyatakan at-tatawwu'ul mutlaqul bis-shaum. Puasa sunat secara mutlak, iaitu dinyatakan ini adalah yang terbaik adalah pada bulan Muharram. Maksudnya dia tidak ada sangkut dengan mana-mana puasa yang sebelumnya ataupun selepasnya. Sebab ada satu jenis lagi dinyatakan puasa sunat yang kedua ini adalah disebutkan ma siyamuhu tab'un li siyami Ramadan qablahu wa ba'dahu, iaitu puasa yang mengikut kepada puasa Ramadan sama ada sebelum ataupun selepasnya. Macam puasa 6. Macam puasa 6. Maka dinyatakan ini bukanlah puasa sunat yang mutlak. Sebabnya dia adalah puasa sunat yang mengikut kepada puasa wajib. Adapun puasa sunat pada bulan Muharram ini dia dinyatakan dengan puasa sunat yang mutlak. Sebab dalam bulan itu Nabi SAW berpuasa, dan ulama menyatakan sunatnya berpuasa tidak disangkutkan dengan mana-mana peristiwa ataupun puasa yang sebelum ataupun selepasnya, tak ada. Dia hanya berlaku pada waktu itu sahaja, atau utamanya pada 10 Muharram, pada hari Ashura. Jadi hari Ashura ni ada kelebihan yang lain pula. Ini ulama cerita tentang kelebihan tentang puasa pada bulan Muharram itu sahaja. Baik. Sebab itulah dinyatakan bahawa sebaik-baik berpuasa ini dinyatakan afdaluha syahrullah al-haram. Sebaik puasa ini khilaf dalam kalangan ulama. Ulama menyatakan bahawa dalam banyak-banyak bulan haram, untuk 4 bulan tu, bulan apa yang terbaik untuk puasa? Bila kita bincang tentang bulan Rajab, ada hadis kan cerita tentang kelebihan Rajab, Nabi berpuasa dan sebagainya. Kemudian ada juga menyatakan bulan Muharram. Ini khilaf. Sebab itulah dinyatakan
dalam kalangan ulama disebutkan afdaluha syahrullah il-muharram. Yang terbaik berpuasa adalah pada bulan Allah, iaitu pada bulan Muharram. Ini pendapatlah dalam kalangan ulama tersebut. Namun nak nyatakan di sana disuruh untuk kita ini berpuasa, memperbanyakkan untuk berpuasa pada bulan-bulan yang haram ini, tuan-tuan. Kemudian disebutkan tentang pandangan sebahagian daripada Asy-Syafi'iyah. Dalam kalangan ulama Syafi'i, mereka menyebutkan afdalul ashhuril hurum Rajab. Dia katakan sebaik-baik bulan untuk berpuasa ini adalah pada bulan Rajab. Jadi tuan-tuan, ini pandangan ini kita boleh ambil dan kita boleh beramal dengan pandangan-pandangan ini, tuan. Baik. Kemudian kita tengok berkenaan dengan beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang yang banyak berpuasa. Kenapakah Nabi SAW dan juga dalam kalangan sahabat sebutkan ataupun mereka kaitkan bulan-bulan haram ini dengan berpuasa? Jadi apakah kelebihan berpuasa? Jadi kelebihan berpuasa ni kalau kita tengok dalam hadis banyak. Lebih-lebih lagi dalam berpuasa wajib dalam bulan Ramadan. Kebahagiaan ataupun kegembiraan yang ada pada orang berpuasa, kemudian mulut orang berpuasa, syurga yang dijanjikan, itu semua ada dalam hadis. Kemudian Imam Ibn Rajab, beliau bawa satu kisah beberapa dalam kalangan salaf terdahulu. Disebutkan seorang yang bernama Amir ibn Abdullah ibn Az-Zubair, dia nyatakan bahawa dia ini mati dalam keadaan sedang berpuasa dan enggan untuk membuka puasa. Diceritakanlah ada pada waktu dia tengah sakit itu, masuk seorang lelaki yang bernama Abu Bakar ibn Abi Maryam. Dia masuk ziarah kepada Amir ibn Abdullah ni, dan Amir ini sedang berpuasa. Maka diletakkanlah kepada Amir ini air untuk dia nak buka puasa. Apa kata Amir kepada Abi Bakar ni? Dia kata, adakah matahari telah tenggelam? Adakah matahari dah tenggelam? Maka mereka jawab, belum. Maka dia pun enggan untuk nak berbuka puasa. Kemudian pada waktu ishtadda naz'uhu, maksudnya kuat keadaan nazak dia tu, makin kuat nak menghampiri kematian, maka mereka pun bagi air kepadanya. Maka dia tanya, adakah matahari tengah tenggelam? Maka mereka pun menyebutkan dia matahari telah pun tenggelam. Dia pun membuka puasa, kemudian dia pun mati. Ini antara keadaan-keadaan orang-orang terdahulu yang banyak berpuasa, dan mereka ini mengetahui kelebihan-kelebihan berpuasa tersebut. Sebab itulah dibawakan kisah ini supaya nak dikaitkan dengan bulan Muharram untuk kita memperbanyakkan puasa, lebih-lebih lagi ketika mana pada hari Ashura tersebut. Baik, tuan-tuan sekalian, kita pergi kepada kelebihan hari Ashura. Inilah orang kata kebanyakan kita ini beramal ketika mana pada hari Ashura ni. Ada orang yang banyak berpuasa bulan Muharram dan sebagainya, tapi bila sampai hari Ashura ini, di sana adanya hadis-hadis yang banyak yang menceritakan berkenaan dengan hari Ashura. Apa yang berlaku dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana hari Ashura. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam berbincang tentang hari Ashura ini ada satu hadis yang sahih dalam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini jelas, iaitulah hadis daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dinyatakan annahu su'ila an saumi yaumin Ashura faqala ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yauma Ashura. Ibnu Abbas kata apa? Dia kata ketika mana ditanyakan berkenaan dengan puasa Ashura, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, maka dia kata, aku tak pernah melihat Nabi SAW yataharra, iaitu
Nabi mengejar, mencari kelebihan mencari kelebihan yang banyak berbanding pada hari-hari yang lain, melainkan pada hari ini, iaitulah hari Ashura. Maksudnya itulah keadaan Nabi SAW ketika mana hari Ashura tersebut. Nabi akan sedaya upaya untuk mencari kelebihan yang ada pada hari tersebut. Sebab itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyatakan dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa puasa hari Ashura ini lebih afdal berbanding pada hari-hari yang lain, iaitulah untuk berpuasa selepas daripada Ramadan. Ini kelebihan yang banyak. Sebab tu seboleh mungkin hari Ashura tu kita puasa. Nanti kita akan tengok nak puasa macam mana. Kan, puasa 2 hari ke, puasa sehari ke, ataupun puasa 3 hari ke. Itu macam mana. Maka dia kata, zahir dalam hadis ini pula dinyatakan bahawa puasa pada hari Arafah ini lebih afdal berbanding puasa pada hari dia katakan zahir dia tunjuk, dia kata puasa pada hari Arafah lebih afdal berbanding puasa pada hari Ashura. Dikatakan hikmahnya adalah kerana Ashura dinisbahkan kepada Nabi Musa, manakala Arafah pula dinisbahkan kepada Nabi SAW. Maka dia kata hari Arafah lebih afdal. Ini nak dibandingkan berkenaan dengan hari. Sebab itulah hari Arafah tu Nabi kata yukaffir, iaitu diampunkan dosa setahun sebelumnya. Sebabkan hari Arafah ni puasa ni dinisbahkan kepada Nabi SAW. Maka pada hari Ashura ni dinisbahkan kepada Nabi Musa AS. Maka kelebihan Nabi kita ni nak bandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, maka Nabi Muhammad SAW lah yang lebih hebat berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Sebab itu disebutkan hari Arafah lebih afdal nak dibandingkan dengan hari Ashura. Tapi masing-masing ada kelebihannya. Ini nak sebutkan. Baik, kemudian dinyatakan hari Arafah, hari Ashura ini ada kelebihan yang besar. Antaranya apa? Hari Ashura ini puasanya itu dikatakan wasumuhu li fadlihi kana ma'rufan, iaitu terkenal dalam kalangan para nabi-nabi terdahulu, iaitu dalam kalangan Nabi Nuh AS dan juga Nabi Musa AS. Ini disebutkan mereka berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Jadi pada zaman Nabi Nuh, kemudian zaman Nabi Musa AS, mereka semua berpuasa. Baik, kemudian ada satu riwayat disebutkan Nabi SAW kata, Yaumu Ashura kanat tasumuhul anbiya fasumuhu antum. Dia kata hari Ashura ini hari yang mana nabi-nabi terdahulu berpuasa, maka puasalah kamu semua. Dia kata kamu semua puasalah. Dan ini dinyatakan dalam kalangan ahli kitab mereka berpuasa, dan juga dalam kalangan masyarakat Quraisy pada zaman jahiliah pun mereka juga berpuasa. Jadi begitu. Sebab dia adalah amalan daripada Nabi terdahulu. Nabi Nuh dan Nabi Musa. Jadi ahli-ahli kitab dulu yang beramal dengan kitab itu mereka puasa. Termasuklah bila sampai kepada masyarakat Quraisy jahiliah, duduk dekat Mekah tu pun mereka masih lagi puasa. Sampai 10 Muharramnya takat puasa. Cuma tak tahulah puasa dia macam mana kan. Tak makan ke tak minum, wallahu a'lam. Tapi mereka menghormati pada 10 Muharram tersebut. Sebab itulah Nabi SAW suruh untuk orang Islam pada waktu itu, para sahabat, untuk mereka ini berpuasa. Baik, kemudian dinyatakan berkenaan dengan puasanya Nabi pada 10 Muharram ini ada 4 keadaan. Jadi cerita ni sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Rasul, ataupun Nabi dilantik menjadi Rasul berada di Mekah, sampailah Nabi
berhijrah ke Madinah. Jadi keadaan itu tuan-tuan, ada beberapa keadaan bila 10 Muharramnya Nabi puasa, tapi ada zaman yang Nabi puasa sendiri, tak suruh sahabat. Dan ada zaman Nabi puasa, kemudian Nabi suruh pula sahabat buat. Ada 4 keadaan. Yang pertama dinyatakan Nabi SAW puasa di Mekah dan tidak menyuruh orang lain untuk puasa. Ini zaman Mekah. Kat zaman Mekah tu 10 Muharram Nabi puasa, tapi Nabi tak nyatakan pada sahabat untuk arahkan mereka puasa. Sebab itulah ni ada dalil dia, iaitu daripada Sayyidatina Aisyah. Beliau kata, kana Ashura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabiy yasumuhu falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bisiyamih falamma nazalat faridatun syahri Ramadan kana Ramadanu huwa alladhi yasumuhu fataraka yawma Ashura faman syaa samahu wa man syaa aftarahu. Aisyah kata, pada 10 Muharram maka orang Quraisy pada zaman jahiliah pun puasa, dan Nabi juga berpuasa pada waktu itu. Pada zaman Nabi sampai di Madinah, maka Nabi berpuasa dan Nabi menyuruh sahabat lain untuk berpuasa. Ini. Jadi zaman Mekah tu Nabi je puasa. Nabi tak suruh pun orang lain. Sebab zaman Mekah ni mana ada pensyariatan puasa lagi. Puasa ni pada zaman ataupun pada tahun yang kedua hijrah. 2 hijrah barulah disyariatkan ayat kutiba alaikumus siyam tu turun kepada Nabi untuk nak mewajibkan semua orang puasa. Jadi kat Mekah tu tidak berlaku puasa dalam kalangan sahabat. Baik, kemudian pada keadaan yang kedua disebutkan adalah ketika mana Nabi SAW sampai dekat Madinah dan Nabi melihat ahli kitab ini berpuasa. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berpuasa, sampai kan nyatakan hatta kanu yusawwimunahu atfalahum. Ini nak menggalakkan berpuasa tu, nak suruh berpuasa, sampailah orang kata menyuruh kepada kanak-kanak pun untuk berpuasa. Ini berlaku dalam kalangan ahli kitab di Madinah. Jadi orang ahli kitab dekat Madinah ni, terutamanya golongan Yahudi, kan, mereka ini berpuasa pada 10 Muharram. Sebab itulah bila Nabi sampai dekat Madinah tu, Nabi melihat dan disebutkan wa ta'zimahum lahu, bahkan mereka membesarkan hari 10 Muharram tersebut, ahli kitab ni. Kemudian bila berlaku sedemikian rupa, Nabi pun melihat. Iaitu dalam satu hadis nyatakan, hadis daripada Ibn Abbas, disebutkan bila Nabi sampai dekat Madinah, fawajadal yahud sawaman yauma Ashura. Nabi pun tengok orang Yahudi ini, mereka puasa pada hari Ashura. Maka faqala lahum Rasulullah, ma hadzal yaum alladhi tasumunahu? Qalu hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa fir'aun wa qaumah fasamahu Musa syukran fa nahnu nasumuh. Bila Nabi sampai, Nabi tengok, Nabi pun tanya Yahudi, kat hari apa kamu puasa ni? Kat hari apa? Mereka pun kata, inilah hari yang besar, hari yang Allah menyelamatkan Musa dan juga kaumnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa pun berpuasa untuk apa? Syukran lillah, untuk menzahirkan rasa syukurnya kepada Allah. Maka bila Musa berpuasa, fa nahnu nasumuh, kan, kami pun puasa juga, kan, sebab mereka mengikut ajaran Nabi mereka, orang Yahudi. Maka Nabi SAW kata pada waktu itu, fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah wa amara bisiyamih. Kan, Nabi kata, kamilah sebenarnya yang berhak, yang lebih berhak dan lebih aula, lebih utama untuk mengikut Nabi Musa berbanding daripada kamu. Sebab inilah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
yang membawa risalah yang betul, yang sama dengan Nabi SAW, maka Nabi kata kami lebih berhak untuk mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Maka Nabi pun puasa dan Nabi mengarahkan para sahabat untuk berpuasa. Ini antara keadaan yang berlaku ketika mana Nabi sampai di Madinah. Itu yang kedua. Baik, kemudian yang ketiga disebutkan ketika mana selepas daripada itu, ini cerita Nabi sampai dekat Madinah. Bila Nabi sampai dekat Madinah tahun yang pertama kan, tahun pertama hijrah. Jadi tahun pertama ni dah puasa Ramadan ke belum? Belum. Tak ada lagi puasa Ramadan tahun pertama. Maka masuk tahun yang kedua, turunlah ayat untuk mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Maka bila sampai sahaja difardukan puasa pada bulan Ramadan, tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amra ashabi bisiyami yaumi Ashura. Maka dinyatakan bila sampai saja Nabi suruh untuk berpuasa pada bulan Ramadan, Nabi pun meninggalkan arahan untuk para sahabat ini berpuasa pada hari Ashura. Sebab itulah Nabi kata, Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bi siyamih falamma furida Ramadan taraka dhalika. Ini disebutkan oleh Abdullah ibn Umar. Beliau kata Nabi puasa. Kan Nabi puasa pada hari Ashura dan Nabi suruh sahabat. Tapi ketika mana sampainya ayat yang suruh untuk puasa puasa yang wajib dalam bulan Ramadan, taraka zalika. Nabi pun meninggalkan arahan untuk mengarahkan para sahabat berpuasa pada 10 Muharram. Tapi ada yang buat, ada. Lepas tu Nabi kata, kalau nak puasa, puasa. Kalau tak nak puasa, uftir. Maka kamu boleh untuk kamu berbuka puasa. Lepas tu Nabi kata, faman ahabba minkum an yasumuhu falyasum wa man kariha falyada'. Nabi kata, siapa nak puasa, silakan. Siapa tak nak puasa, tak apa. Boleh berpuasa, boleh untuk berbuka. Sebab pada waktu itu telah pun ada pensyariatan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi sebelum puasa Ramadan itu, orang-orang Islam yang berada di Madinah, mereka ini berpuasa pada 10 Muharram itu. 10 Muharram. Itu sama dengan apa yang dilakukan oleh golongan Yahudi ataupun golongan ahli kitab ini. Itu dah sebutkan. Orang kata yang ketiga yang berlaku ketika mana nak cerita tentang puasa Ashura ini. Kemudian keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat ini berlaku ketika mana Nabi SAW berada pada penghujung umur Nabi. Inilah tuan-tuan, hadis yang menceritakan kepada kita tentang macam mana Nabi kata untuk berpuasa pada 10 Muharram ini nak bezakan dengan golongan Yahudi. Inilah keadaan yang keempat ni. Kena azan dulu? Tak. Nak azan dulu kan? Terus. Terus sikit kan. Okey, baik tuan-tuan. Keadaan yang keempat ni nyatakan Nabi SAW berazam pada penghujung umur Nabi ini untuk tidak berpuasa secara mufrad ataupun sendiri pada 10 Muharram. Sebab itulah bahkan disebutkan Nabi akan menggabungkan 10 Muharram itu dengan hari yang lain untuk membezakan perlakuan tersebut dengan orang Yahudi. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW kata, sumu yawma Ashura wa khaliful yahud sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Nabi kata, berpuasalah kamu pada hari Ashura dan bezakanlah puasa itu dengan orang Yahudi, maka kamu puasa sebelumnya satu hari ataupun selepasnya satu hari. Sebab itulah kita berpuasa pada kadang-kadang kita buat 9 dan 10 ataupun 10 dan 11 untuk nak membezakan. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata, la in baqitu ila qabil la asuman at-tasi'. Nabi kata, kalaulah ada baki hidup aku pada tahun depan,
aku sempat berada pada tahun depan, Nabi kata, maka aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. La asumanna at-tasi', aku akan berpuasa pada hari ke-9. Tapi Nabi tak sempatlah berada pada zaman itu. Sebab itu disebutkan keadaan yang keempat ini adalah ketika mana Nabi berada di penghujung umur Nabi. Nabi sebut begitu untuk nak membezakan puasa itu dengan puasa golongan Yahudi. Baik, itu berkenaan dengan sejarah bagaimana berlakunya puasa pada 10 Muharram ini. Kemudian disebutkan, kenapakah Nabi SAW sebut untuk nak berpuasa pada 9 dan 10? Selain daripada nak membezakan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi, maka dinyatakan, Ibnu Abbas sebutkan, dia kata dia berpuasa pada 9 dan juga 10 Muharram. Kerana apa? Takut untuk takut kehilangan pada hari Ashura tersebut. Takut luput pada hari Ashura. Begitu juga dinyatakan apabila berkenaan dengan puasa Ashura ni, sehinggakan Ibnu Abbas sebut dia berpuasa hari Ashura ni ketika mana berada dalam keadaan musafir. Ni nak cerita, orang kata apa, nak mencari kelebihan pada hari Ashura tu. Sebab Ibnu Abbas juga sebut, dia kata, aku tak pernah tengok Nabi mencari fadilat hari yang besar, yang banyak ini, ataupun yang hebat ini, melainkan pada hari Ashura. Lepas tu Ibnu Abbas kata, aku walaupun dalam keadaan bermusafir sekalipun, maka aku akan berpuasa pada hari Ashura. Jadi kalau kita puasa Ramadan ni, musafir, orang kata boleh ada rukhsah kan untuk kita nak buka puasa. Boleh kan? Allah pun sebut kan, ada rukhsah dan juga boleh digantikan pada hari yang lain. Walaupun naik kapal terbang 45 minit je balik Al-Ustaz. Tapi kalau dia minum air, kita tak nak kata apa. Kan, duduk sebelah kita, dia makan kacang. Dapat kacang, pramugari bagi kacang, dia pun papak kacang, minum air. Kita tak ada nak kata kau berdosa buka puasa secara tak sengaja. Tak. Dia musafir. Sebab Allah sebut boleh digantikan pada hari yang lain. Tapi inilah, bila mana berada pada hari Ashura ni, Ibnu Abbas kata, aku tetap akan berpuasa walaupun berada dalam musafir. Dan sebab apa? Sebab bila lepas pada 10 Muharram tu, tak ada lah 10 Muharram nak ganti waktu bila. Tak dapat dah kelebihannya. Sebab itulah Ibnu Abbas kata dia buat juga. Kerana apa? Kerana takut kehilangan fadilat yang ada pada 10 Muharram tersebut. Dan dalam kalangan ulama yang lain juga disebutkan Muhammad ibn Sirin, dalam kalangan salaf tabi'in. Ibn Sirin ni disebutkan dia berpuasa selama 3 hari. 3 hari puasa ni. Kerana apa dia kata? Kerana apa? Dia takut perkiraan waktu tu, kadang-kadang dia kata dia ambil berhati-hati. Mungkin kiraan tu, mungkin dia kata, mungkin orang kata hari ke-9 ataupun hari ke-10, hari ke-11 tu dia masih mungkin ragu-ragu. Jadi ihtiyat, dia ambil jalan berhati-hati. Maka dia pun puasa selama 3 hari. Jadi bila puasa 3 hari ni, salah satunya itu akan lekat dengan 10 Muharram. Ini sampai tahap itu. Ulama pada zaman dahulu, mereka ini sangat mengejar fadilat yang ada pada 10 Muharram tersebut. Dan banyak lagi lah dinyatakan golongan-golongan terdahulu mereka ini berpuasa, dan ramai dalam kalangan mereka ini walaupun dalam keadaan musafir tetap melakukan puasa pada 10 Muharram ini. Baik. Kemudian disebutkan berkenaan dengan amalan pada 10 Muharram. Apa yang selalu ataupun yang sabit dalam hadis Nabi SAW. Antaranya adalah amalan bersedekah. Ini amalan yang besar dalam 10 Muharram tersebut. Tadi kita sebut puasa. Puasa sepanjang Muharram ada fadilat. Kemudian puasa pada hari Ashura pun ada kelebihannya. Kemudian disebutkan berkenaan dengan sedekah. Ini amalan. Maka dinyatakan dalam satu hadis disebutkan, man shoma Ashura
faka'annama shama as-sanah wa man tasaddaqa fihi kana ka sadaqatis sanah. Ini hadis yang disebutkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia menyatakan siapa yang berpuasa pada hari Ashura seolah-olah dia berpuasa selama setahun yang penuh. Dan siapa yang sedekah pada hari Ashura seolah-olah dia bersedekah selama setahun. Ini kelebihan. Sebab tu kalau kita tengok amalan-amalan yang dilakukan dalam kalangan masyarakat kita, kan, orang buat bubur, kemudian orang edarkan. Walaupun orang kata bubur tu ada kaitannya dengan Nabi Nuh AS dan sebagainya, tapi dia tidak ada satu sandaran yang kuat lah. Tidak ada satu sandaran yang kuat yang menyatakan peristiwa tersebut berlaku pada zaman Nabi Nuh. Tapi kalaulah kita nak buat juga amalan-amalan tersebut, kalaulah amalan tersebut tidak ada sandarannya, tapi ia berbentuk kebaikan, maka tak ada masalah. Cuma kita jangan sandarkanlah benda tu kepada Nabi. Kan kita kata, contoh 10 Muharram ni dulu, tak tahulah kalau kawasan sini orang usap kepala anak yatim. Tak pernah buat amalan tu? Tak pernah buat. Kan? Saya anak yatim kecil, kan, umur 2 tahun ayah meninggal. Jadi kepala saya ni 10 Muharram ramai orang usap, kan. Jadi bila pergi masjid kadang 10 Muharram, dulu saya pelik, kenapa ramai orang usap kepala aku, kan, hari Ashura. Tapi bila besar sikit, arwah tok saya cakap, 10 Muharram ni tok saya kata usap kepala anak yatim. Jadi setiap kali 10 Muharram, tok saya akan usap kepala saya. Usap. Arwah tok saya tengok lagi, kan. Jadi itu amalan lah. Dan orang sedekah lah duit, kan, orang sedekah duit dan sebagainya. Tapi ni tersebut, itu kalaulah mereka nak sebut amalan itu ada kaitannya dengan Nabi, maka tak boleh nak sebut begitu. Sebab dia tidak ada sandar. Tapi kalau nak buat juga, nak buat kebaikan, sebab jangan buat kebaikan pada anak yatim ni, itu untuk dalam agama, maka dibolehkan. Cumanya ada beberapa hadis yang memang ada sandarannya kepada Nabi SAW, seperti sedekah ni. Kemudian disebutkan juga amalan memberi sedekah kepada ahli keluarga. Disebut dengan at-tawsi'ah. At-tawsi'ah ni adalah meluaskan rezeki kepada ahli keluarga. Ini dalam satu hadis disebutkan man wassa'a ala ahlihi yawma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'iras sanah. Nabi kata, sesiapa yang meluaskan rezekinya kepada ahli keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Yang tadi sedekah ni umum, tapi yang ni untuk ahli keluarga. Kan, ahli keluarga maksudnya special lah hari ni, kan, hari yang special. Jamu ahli keluarga, jamu makan ke, belanja kain baju ke, beli gelang mah ke, apa ke, kan, ikutlah. Tapi inilah hari yang terbaik, kan. Nak kata adanya fadilatnya itu. Sampai kan Nabi kata, wassa'allahu alaihi sa'iras sana, Allah akan meluaskan, melapangkan rezekinya itu sepanjang tahun. Kan, kalau dia bagi, orang kata memberikan rezekinya kepada kaum keluarganya. Kita ada anak bini semua ni, kan, hari Ashura tu pakat puasa, makan special. Kan, makan kepala kambing. Kan, anak pelik, kenapa ayah beli kepala kambing ni? Baca hadis ni bagi. Kan, sebut ni, Nabi sebut, kan, meluaskan rezeki kepada ahli keluarga. Memang kita bagi makan kepada ahli keluarga kita, cuma hari itu special sikit lah. Ini tuan-tuan, kelebihan-kelebihan yang dinyatakan pada 10 Muharram tersebut. Sebab itulah banyak kelebihan-kelebihan itu, termasuklah puasa, kemudian bersedekahnya, bagi makan kepada ahli keluarga. Sebab bagi makan kepada ahli keluarga ni, dia nafkah kita dah memang dapat pahala. Kemudian setiap apa kita bagi tu, Nabi sebut dalam hadis, memang itulah sedekah kita bagi. Kemudian ada juga fadilat lain dalam bulan Muharram, pada 10 Muharram itu, hari Ashura tu, ada lagi fadilat yang lebih besar. Jadi kita cubalah untuk kita nak ambil semua fadilat-fadilat ini untuk kita nak lakukan pada 10 Muharram tersebut, tuan. Jadi tahun ni special sikit bagi kepada kaum keluarga tu.
Ada pun disebutkan oleh Ibn Rajab berkenaan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh golongan Rafidhah. Ini amalan yang tak ada sangkut paut dengan agama. Golongan Rafidhah yang disebut dengan Syiah lah pada hari ini, mereka buat amalan-amalan yang pelik. Disebutkan li'ajli qatl Husain ibn Ali, kerana kematian Sayyidina Husain ibn Ali, maka disebutkan fahuwa min amali man dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya. Disebutkan ini adalah satu amalan yang mana amalan ini adalah amalan yang terpesong daripada ajaran Islam. Itu tak betul. Jadi ada orang yang memperingati kematian Sayyidina Husain dan sebagainya, peristiwa Karbala dan sebagainya, mencederakan diri, itu semua amalan-amalan yang tertolak. Itu tidak ada kaitan pun dengan 10 Muharram. Sedangkan 10 Muharram ini, Ashura ini, dah tertulis dah dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan fadilat-fadilat yang sangat besar. Cuma tuan-tuan, bila kita mengetahui tentang fadilat-fadilat ini, maka wajarlah untuk kita mengambil iktibar dan kita mengambil kelebihan tersebut untuk kita nak beramal. Sebab itu disebutkan fadilat ini termasuklah juga dinyatakan diampunkan dosa setahun yang lalu tentang puasa hari Ashura dalam riwayat Muslim. Nabi kata ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablah. Akan diampunkan dosa yang sebelum tu. Kemudian hari Ashura ni juga harilah diterimanya taubat Nabi Adam AS. Dan yang berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga hari diselamatkan Nabi Musa, ditenggelamkan Fir'aun, kemudian diterimanya taubat Nabi Adam AS. Maka ada juga disebutkan hari Nabi Adam sampai ke bumi juga adalah pada hari Ashura. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Termasuklah pendapat yang menyatakan kapal Nabi Nuh juga sangkut pada bukit Judi itu adalah pada 10 Muharram, pada hari Ashura. Sebab itulah dikaitkan dengan amalan untuk buat bubur Ashura. Tapi itu tidak ada sandaran yang jelas berkenaan dengan kisah tersebut. Tapi kalau kita nak buat, kita nak makan, nak jamu orang, nak sedekah dan sebagainya, maka semua itu digalakkan. Dan itu adalah tuntutan dalam agama untuk kita nak memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan sikit sebanyak berkenaan dengan fadilat, kelebihan dalam bulan Muharram dan juga kelebihan pada 10 Muharram tersebut. Jadi minggu depan kita masuk dah 1 Muharram, maka puasalah kita pada 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Kita baca tadi Ibn Sirin sampai 3 hari berpuasa. Maka tak salah kalau nak puasa 3 hari pun tak besar. Sebab kan kita mengikut ittiba' kepada apa yang dinyatakan oleh Nabi khaliful Yahud. Iaitulah kita menyalahi ataupun berbeza dengan amalan yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Ini itulah tuan-tuan amalan-amalan yang boleh kita lakukan, dan fadilat-fadilatnya telah pun dinyatakan secara jelas dalam hadis Nabi SAW. Wallahu alam, setakat itu perbincangan yang boleh untuk saya sampaikan berkenaan dengan fadilat ini. Salah silap, mohon maaf dan sebagainya. Kalau ada kesalahan bahasa, tersilap fakta dan sebagainya, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua dan meletakkan kita dalam kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.